Tabungan haji lebih terjamin dengan emas. Siapa yang belum mulakan tabungan untuk menunaikan haji, tuan-puan boleh target untuk simpan 1 gram emas sebulan selama 5 tahun. Cukup 5 tahun, tuan-puan akan dapat sekitar 60 gram emas. Dengan 60 gram emas, nilainya hari ini sekitar RM37,000. 5 tahun akan datang, nilai 60 gram ini akan meningkat lebih tinggi dan pastinya masih cukup untuk tuan-puan menunaikan haji bagi golongan B40 dan M40. Penyimpan emas rata-rata lebih cepat dapat tunaikan haji berbanding dengan yang hanya menyimpan duit dalam bank ataupun tabung haji. Kerana simpanan dalam bentuk wang fiat lebih mudah digunakan untuk tujuan lain, bermakna duit mudah bocor. Risiko lain ialah kenaikan kos haji setiap tahun yang mungkin tidak sempat untuk kita kumpul. Berbeza dengan simpanan dalam bentuk emas, apabila kos haji meningkat, harga emas naik bersama. Jadi, cara yang paling mudah dan praktikal untuk tuan-puan mula menabung emas adalah melalui akaun emas gap. Kelebihan akaun emas gap ialah tabungan tanpa komitmen dan tanpa charge tersembunyi. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan untuk tujuan menunaikan haji menggunakan emas, tuan-puan boleh isi borang sign up di bio saya dan saya akan bimbing langkah seterusnya untuk mula menyimpan emas bersama Pak Amri Gold.